7 Jun 2025, Masjid Kota Damansara menjadi saksi kepada satu lagi sejarah dalam penganjuran ibadah korban. Di bawah bimbingan dan kerjasama erat seluruh AJK, sukarelawan dan masyarakat setempat, program Korban MKD 2025 berjaya dilaksanakan dengan penuh semangat, ukhuwah dan pengorbanan. Bermula awal pagi dengan lebih 100 petugas berdaftar, setiap sudut kawasan masjid telah diatur dengan sistematik. Dari kemah sembelihan, lapah, timbang, hinggalah ke dapur dan agihan. Semua bergerak dengan satu niat, menghidupkan sunnah dan menyampaikan amanah. Inilah cerita korban kita, bukan sekadar sembelihan, tetapi satu lambang penyatuan, pengorbanan dan kasih sayang dalam komuniti. Ini adalah dokumentari korban MKD 2025. Teruskan menonton bersama kami. Terima kasih kerana masih bersama kami dalam dokumentari ini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan suka dengan usaha yang kami lakukan, jangan lupa untuk follow media sosial rasmi Masjid Kota Damansara. Dan kami juga ingin ajak semua untuk turut serta dalam usaha membina ruang solat tambahan untuk keselesaan jemaah yang makin bertambah. Ganjarannya, pahala yang berpanjangan walau selepas kita tiada. Klik link di ruangan description video ini untuk infak sekarang. Semoga Allah terima amalan kita semua. Amin. Bermula tahun 2024, Masjid Kota Damansara dengan kerjasama Az-Zuhal Travel telah menganjurkan siri khusus asas haji secara berperingkat. Siri demi siri disusun dengan penuh tertib, memberi kefahaman dan persediaan kepada bakal tetamu Allah. Alhamdulillah, kursus ini berakhir pada Februari 2025. Kemudian kami lanjutkan dengan daurah dan kursus penyembelihan yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Azhar Ramli. Program ini memberi pendedahan teori dan kefahaman asas tentang ibadah korban serta menjawab isu-isu penting berkait hukum dan tata cara penyembelihan. Sebagai tanda sokongan dan doa, kami juga telah meraihkan bakal jemaah haji dalam satu majlis ringkas penuh makna. Sumbangan diberikan sebagai bekalan dan iringan doa daripada komuniti Kota Damansara agar perjalanan suci mereka ke Tanah Haram dipermudahkan dan diberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Sabak Bernam untuk kita memilih lembu-lembu korban yang akan dijalankan program korban bagi tahun 1446 Hijriah di Masjid Kota Damansara. Jadi insya-Allah mudah-mudahan program ini berjalan lancar dan diharap kepada semua para jemaah yang ingin melaksanakan ibadah korban di Masjid Kota Damansara dapat bersiap sedia dan dapat mendaftarkan nama di Masjid Kota Damansara insya-Allah. Inilah antara langkah awal kami menuju ibadah korban 1446 Hijrah. InsyaAllah Masjid Kota Damansara akan terus komited menjadi pusat ilmu, ibadah dan penyatuan umat. Ini biasa ni satu hari nak gambaran tu. Okey, ini lembu-lembu yang kita proses hari ni. Sana Ustaz, kita pilih lembu-lembu yang terbaik kan, betul? Kita semua pilih lembu yang terbaiknya. Yang terbaik, yang berat kan? Yang terbaik dan berat insya-Allah 350 kilo ke atas. Tapi tak ada 350 kilo tadi tengok. Kalau biasanya kalau tuan-tuan pergi tempat lain, kalau korban yang macam ni, lembu yang macam ni biasanya 900 ke atas. Tapi di Masjid Kota Damansara di Surau Barak kita Surau Barak 800, dia dulu 350 kilo ke bawah dan di Masjid Kota Damansara 370 kilo ke atas dengan harga RM850 sahaja satu bahagian. Betul. Lembu yang sakit macam mana Ustaz? Kita tak pilih kan? Lembu yang sakit mana boleh. Lembu yang sakit kalau di sini biasanya dia akan terus reject. Owner terus akan reject. Alhamdulillah. Pembekal terus akan reject. Dan insya-Allah di sini ni kalau ada lembu sakit dan sebagainya dia akan tukar terus. Dia tak akan bagi pada kita lah. InsyaAllah kita percaya dengan MNR. Setakat ni dia punya bekalan amat baiklah dengan Masjid Kota Damansara insya-Allah. Jadi di MNR Farm ni kalau beli lembu
ekor dapat satu cabutan bertuah. Bukan murah-murah. Bukan. Untuk pembeli masjid saja. Pembeli masjid. Pembeli masjid. Surau, tafiz ke apa ke. Berapa? Apa berapa? Berapa jumlah pembelian satu bil? Satu bil, satu jemputan. Tak kira berapa ekor. Yang penting dia datang daripada masjid. Betul, ada wakil daripada masjid lah. Dapat satu jemputan bertuah. Ya. Kita masuk sini. Yang 1 hari bulan 6 1 hari bulan 6 kita akan umum. Melalui yang 1 hari bulan 6. Kita beritahu lah. Facebook lah. Lembu saiz AA di sini. Lembu premier pun kita beli. Alhamdulillah ni. Cabutan bertuah yang ada di masjid kita masalah cakap. Ni yang pertama. Okey. Alhamdulillah, kami pun tak sangka ada cabutan bertuah untuk pembeli. Digalakkan masjid-masjid saja untuk beli kat sini dapat cabutan bertuah. Masjid, surau dan madrasah. InsyaAllah kalau ada rezeki, adalah tu. Debaran semakin terasa. Seminggu menjelang program korban, Masjid Kota Damansara telah mengadakan satu mesyuarat besar-besaran melibatkan semua petugas dan sukarelawan yang terlibat. Daripada petugas penyembelihan, lapar, dapur, agihan, hinggalah ke bahagian kebersihan dan logistik. Semuanya hadir dengan semangat dan tekad yang tinggi demi memastikan kelancaran program korban kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pada 4 Jun 2024 kita ada mesyuarat mesyuarat korban lah. Ahli jawatan kuasa korban untuk melancarkan program. Tengok kemeriahan dia. Jom tengok sama-sama, saksikan. Mesyuarat ini bukan sekadar perbincangan tapi juga medan penyelarasan tugas mengikut bahagian masing-masing seperti yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi korban. Bahagian agihan, tulang, kepala dan ekor, perut dan pelbagai lagi. Lebih menarik, untuk menghargai kesungguhan para petugas, kami turut adakan sesi cabutan bertuah. Hadiah-hadiah seperti pisau sembelih, pisau lapah dan pelbagai keperluan penyembelihan menjadi rebutan dan menceriakan suasana. Okey bang, suka? Alhamdulillah. Masya-Allah. Segalanya dilakukan bukan sekadar untuk bersedia secara teknikal tetapi juga untuk membina ukhuwah sesama petugas supaya hari korban nanti kita melangkah sebagai satu pasukan. Inilah semangat korban 2025 di Masjid Kota Damansara, terancang, meriah dan penuh kesatuan. Untuk makluman sekarang ni tengah taklimat peserta korban InsyaAllah kita cuba secara online. Okey, tak apalah. Dia macam ni lah tuan-tuan. Seperti mana saya sebut tadi lah. Kalau dia ambil seekor lembu, boleh senang. Kalau nak dapat kepala, okey senang. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Sehari sebelum pelaksanaan ibadah korban, suasana di Masjid Kota Damansara mula dipenuhi dengan semangat gotong royong. Petugas-petugas mula hadir seawal pagi untuk persiapan akhir. Okey, sementara tu kita sementara kemah tengah dipasang Khamis malam Jumaat dah start pasang kemah. Ustaz, ni buat apa Ustaz? Ni buat apa ni? Tengah catat lembu-lembu bahagian kat plastik lah. Setiap lembu ada 7 bahagian. Ada 7 bahagian lah. Ini cabaran kami malam ni. Okey, cabaran dia apa? Untuk kami catat plastik-plastik ni. Plastik oranye untuk peserta, plastik putih untuk peserta, plastik merah untuk orang awam, plastik kuning untuk tulang. Itulah. Jangan salah plastik. Plastik hitam tak ada plastik hitam. Plastik hitam tak ada. Nak tukar tak? Tak usah. Besar gini. Dah dapat? Hoi, main je. ABC. Segala persiapan dilakukan dengan teliti kerana esok satu ibadah besar akan dilangsungkan.
Dan semuanya mesti dalam keadaan terbaik. Segala persiapan kini selesai. Kemah telah terpasang, tempat sembelihan disusun rapi, petugas telah bersedia di posisi masing-masing. Debaran semakin terasa kerana esok kita bakal menyaksikan kemuncak segala usaha ini. Hari Raya Aidiladha, Hari Pengorbanan. Bermula dengan gema takbir raya, diikuti solat sunat Aidiladha, khutbah yang menyentuh jiwa dan seterusnya ibadah penyembelihan yang akan disempurnakan bersama. Nantikan sambungannya dalam episod 2, Hari Ibadah Korban, di mana kita raikan pengorbanan, kesatuan dan keberkatan. InsyaAllah jumpa anda di episod seterusnya. 1, 2, 3.